30 hari, 30 resepi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Hakak Gorgeous Memasak. Hari ni kita nak buat resepi yang lebih sihat. Ada banyak berlemak kan. Okey, sediakan kuali, panaskan kuali, masukkan ayam tanpa air, tanpa minyak. Kita nak matikan ayam atau lebih lagi kita nak bagi air ayam terkering. Masukkan cili kering, daun limau purut, serai dan juga lengkuas. Nanti tengok resepi, okey. Lepas tu semua bahan-bahan kita ketuk aja. Okey, masukkan pula asam keping. Okey, kita gaul-gaul rata semua-semua ni. Macam tu. Lepas tu dah agak-agak air ayam tadi dah kering, masukkan pula akar daun ketumbar dan juga air. Air ni banyak mana nak suka. Kalau rasa nak kuah lebihkanlah air. Okey. Lepas tu dah menggelegak, masukkan pula sos ikan. Okey, dah masukkan sos ikan, menggelegak lagi. Lepas tu boleh masukkan sayur-sayuran. Ini sayur-sayuran boleh pilih. Ini agak gunakan carrot, bunga kobis ni, bunga kobis putih ni. Betul ke bunga kobis? Betul lah kot kan? Bulan-bulan puasa ni otak jadi blank pula. Okey, lepas tu masukkan gula. Sesuailah dengan nama dia, sup ayam masam manis. Okey, masukkan gula perangnya, bukan gula putih tapi gula perang. Sebab kita nak healthy sikit hari ni. Okey, lepas tu masukkan pula cili api. Tak payah potong, masuk je sebiji-sebiji. Walaupun dah ada cili kering, jadi mungkin nanti nak lebih extra spicy nanti, bolehlah potong-potong makan cili api ni nanti. Masukkan juga cendawan enoki. Nak tukar pada cendawan butang pun boleh. Kemudian jangan lupa perasakan, nanti makanan tak sedap pula. Okey, dah perasakan, masakan dah siap. Bolehlah dihidangkan sup ayam masam manis kita ni dengan nasi panas. Selamat mencuba. Bye.